Selamat datang. Hari ini kita nak lihat satu isu yang nampak macam garisan biasa atas peta, tapi sebenarnya ia lebih dari itu. Kita akan kupas pertikaian sempadan dan kedaulatan Malaysia yang kompleks, di mana setiap kilometer yang dipertaruhkan sangat bermakna. Jadi, betul ke sempadan ni sekedar garisan di atas peta? Kalau untuk Malaysia, jawapannya confirm tidak. Sebabnya, garisan-garisan inilah yang menentukan wilayah kita. Bukan setakat di darat tapi juga di laut dan di ruang udara. Ia adalah sumber kekayaan, satu titik strategik dan, malangnya, kadang-kadang jadi punca konflik di mana kedaulatan kita sentiasa diuji. Okey, jom kita mulakan perjalanan kita di Laut Cina Selatan yang luas dan kaya dengan sumber. Kat sinilah letaknya salah satu pertikaian wilayah yang paling kusut di dunia. Titik panasnya tak lain tak bukan Kepulauan Spratly. Sebuah gugusan kepulauan yang luas yang berada betul-betul di tengah-tengah konflik ni. Dan kat sinilah pertaruhannya jadi sangat tinggi. Cuba bayangkan, dianggarkan ada 105 bilion tong reserve minyak di bawah perairan ni. Bayangkan jumlah kekayaan dan kuasa yang ada di situ. Ia macam satu peti harta karun gergasi yang semua negara jiran nakkan kuncinya. Dan itu baru minyak, belum cerita lagi pasal gas asli. Tambah lagi dengan anggaran 25 bilion meter padu, satu lagi sumber tenaga yang sangat besar yang boleh ubah nasib ekonomi sesebuah negara. Tapi kekayaan kat sini bukan pasal tenaga je. Ada juga deposit mineral berharga yang besar macam fosforus yang penting untuk pertanian dan juga industri. Laut Cina Selatan ni memang betul-betul kaya dengan sumber alam. Dengan taruhan sebesar ni, tak heranlah kalau ramai yang membuat tuntutan kan? Macam yang kita boleh tengok. China dengan tuntutan garisan 9 sengkangnya, Vietnam, Filipina dan sudah tentu Malaysia. Semuanya ada kepentingan di kawasan strategik ni. Dan jangan salah faham, ini bukan sekadar pertikaian diplomatik. Ia pernah memuncak menjadi konflik bersenjata. Insiden pada tahun 1988, terutamanya, jadi peringatan yang sangat jelas yang pertikaian ini boleh bertukar ganas dan inilah yang mendorong negara-negara macam Malaysia untuk mengukuhkan kehadiran tenteranya. Tapi, di sebalik penonjolan kekuatan ketenteraan, ada usaha yang tak henti-henti untuk cari jalan damai. Kebanyakan usaha ini diterajui oleh ASEAN yang sentiasa cuba untuk kekalkan kestabilan serantau melalui dialog. Perkara paling penting kat sini ialah komitmen untuk berunding secara aman dengan berpandukan undang-undang antarabangsa seperti Konvensyen Undang-Undang Laut PBB. Ini jelas menunjukkan strategi serampang dua mata yang digunakan. Wujudkan kehadiran fizikal untuk tegaskan kedaulatan, tapi pada masa yang sama, teruskan dialog damai di peringkat antarabangsa. Sekarang, jom kita beralih dari laut ke ruang udara. Sebabnya, pertikaian kedaulatan ni tak terhad di permukaan bumi sahaja. Undang-undang antarabangsa sebenarnya sangat jelas. Ruang udara sesebuah negara adalah miliknya. Sebarang kemasukan tanpa kebenaran oleh pesawat negara lain adalah dilarang sama sekali. Walau bagaimanapun, di sebalik undang-undang yang jelas tu, realitinya lain. Malaysia dah banyak kali berdepan dengan pencerobohan tanpa kebenaran ke dalam ruang udaranya, seperti yang ditunjukkan oleh insiden dengan China dan Singapura ni. Jadi, sebagai tindak balas, Malaysia telah mengeluarkan bantahan diplomatik dan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Contohnya macam mewujudkan zon udara terhad untuk menegaskan kedaulatan kita. Akhir sekali, mari kita kembali ke darat dan kita lihat pula cabaran-cabaran di sepanjang sempadan darat Malaysia. Malaysia berkongsi sempadan darat dengan 4 negara dan sempadan-sempadan ini pun ada sejarah pertikaiannya yang tersendiri, selalunya di kawasan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dua kawasan tumpuan utama ialah wilayah Limbang dengan Brunei dan beberapa titik di sepanjang sempadan kita dengan Indonesia yang panjangnya mencecah 2,000 kilometer. Sama ada di laut, udara atau darat, semua pertikaian ini sebenarnya membawa kita kepada satu dilema utama. Macam manakah cara terbaik untuk sesebuah negara mempertahankan sempadannya dalam dunia yang serba kompleks ni? Semuanya berkisar pada tindakan pengimbangan yang berterusan ni. Di satu pihak, kita ada cara damai, rundingan dan undang-undang. Di pihak lain pula, ada keperluan untuk pertahanan ketenteraan bagi melindungi kedaulatan. Pada akhirnya, kejayaan kita menangani pertikaian-pertikaian ini adalah sangat penting untuk keselamatan ekonomi, kestabilan politik dan juga keamanan serantau Malaysia. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan yang bertindih, apa sebenarnya yang mentakrifkan kekuatan sesebuah negara? Adakah ia kuasa tenteranya atau kemahiran diplomasinya?
inilah cabaran yang sangat getir dalam mempertahankan sempadan pada abad ke-21.